Bagaimana yang telah kita dengar tadi penjelasan daripada wakil pihak lelaki iaitu Tuan Haji Ramlan, perkara yang telah disampaikan oleh beliau adalah hantaran pada hari pernikahan ini kelak insya-Allah adalah sebanyak 8,000 tunai bersih dan tanda perturangannya adalah sebentuk cincin lah. Ini ya, alhamdulillah sebentuk cincin ada. Dan juga masa pertunangan insya-Allah selewat-lewatnya setahun setengah dan jika ada persetujuan di antara kedua-dua pihak, maka jika ingin dipercepatkan bolehlah kembali bersama merujuk dan berbincang okey, dengan tidak membuang masa lagi, saya dengan wakil daripada pihak Cik Rafi dan isterinya menerima dengan ikhlas hati, kecil tapak tangan niru saya terima dia, alhamdulillah, terima kasih. Dan dengan akhir ini marilah bersama-sama kita doakan semoga pernikahan ini akan diberkati Allah Taala. Dia insya-Allah akan sampai hari pernikahannya kelak dilindungi kedua belah, iaitu Nur Dania binti Rafi dan juga Ilyasa Irfan bin Muhammad Asri, ya. Semoga mereka berdua dijauhkan daripada segala perkara-perkara yang tak diingini, ya, diberi kesihatan dan dimurahkan rezekinya, ya Allah. Akhir itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.